banyak masalah dalam dunia ni tidak akan selesai sekadar kita berdebat di media sosial saja. Walaupun mungkin idea kita bagus, idea kita betul, tetapi jika tidak dilaksanakan, maka ianya hanya tinggal idea ataupun pandangan saja. Jadi sebab itulah bila saya tengok perdebatan berkenaan dengan old money, new money ni, tentang siapa yang layak berjaya, sama ada orang yang menerima kekayaan daripada generasi sebelumnya sebenarnya bukan berjaya. Jadi bagi saya perdebatan ini tidaklah membawa kita ke mana-mana. Jadi sebab itulah saya masuk dan menulis buku berkenaan dengan old money, new money ini dalam perspektif yang berbeza. Dalam perspektif bahawa sama ada old money ke new money ke, mereka kena berjaya dalam perniagaan, mereka kena membina kekayaan, mereka kena menambah nilai. Jadi sebab itulah dalam buku Old Money, New Money ini bukan hanya kita nak menyelesaikan polemik siapa yang betul, siapa yang salah, tapi yang lebih penting ialah bagaimana kita nak maju ke hadapan dengan menambah nilai. Jadi sebab itulah dibincang isu-isu ekonomi, isu-isu keusahawanan, isu-isu keuangan, isu-isu digital yang merupakan model ataupun modal kekayaan baharu di era ini. Jadi banyak perkara yang melibatkan ekonomi, bisnes, keusahawanan dibincangkan dalam buku ini agar apa yang ditulis itu akhirnya dapat dilaksanakan, menyelesaikan masalah dan menambah nilai di luar sana.